Assalamualaikum men, khabar guys. Okay, hari ni kita jalan-jalan estate lagi guys. Berjalan-jalan dalam estate tapi tepi highway. Bingit. So tak ada tujuan lain. Aku dah lama tak jalan-jalan dalam ni. Aku sajalah pusing-pusing. Kalau nampak lopak ke, nampak parit apa terbiar ke apa, aku akan try lah. Macam biasa lah. Sekejap. Hari ni aku ada dua tujuan je sebenarnya. Satu nak hilangkan boring, nak mancing. Dan satu lagi adalah sebab ni. Ni kamera baru ni guys. So aku baru beli DJI Osmo Action 4 kan. So aku nak test dia macam mana hari ni. Sebab macam korang tengok sebelum-sebelum ni video aku, kebanyakannya semua dah, video aku mesti ada gambar tapi tak ada sound. Lepas tu aku nak kena dubbing. Jadi aku macam, oh letih bai. Aku tak pandai nak dubbing, seriously tak pandai nak dubbing. Macam mana dia orang boleh dubbing power siut. Aku tak pandai nak dubbing. Tapi aku lala geram, aku beli je lah. Labur sikit duit apa yang patut, dan aku beli DJI ni. So sekejap So ni dia guys, DJI aku Action 4, dan sana adalah motor aku. Okay, aku baru beli ni. Aku guna setting manual. Aku tak apa, sekejap kita nak tengok setting ke? Tak payahlah, tak tengok setting lah kan. Macam tu lah. Jadi aku nak test benda ni lah. Tengok macam mana dia punya dia punya performance dia. Susah tu nak sebut lah. Dan ni aku akan pakai handset aku yang buruk ni lah, Samsung A02 zaman subsidi kerajaan time Covid dulu. So hari ni dua tujuan je, test kamera ni dan hilangkan bosan. Okay guys, jom, jangan cakap banyak. Alright, kita pergi kat motor pula. Right. Okay. Aku main jalan kalau nampak parit. Aku dah tahu dah kawasan ni kalau ada ikan tu ajaib guys. Jangan mengharap strike sangat tapi untuk hilangkan bosan kan. So kita jalan-jalan je lah. Susah sebenarnya nak dapat strike sekarang kat kampung aku ni. Kawasan aku ni memang agak susah. So barang settle semua. Okay, jom kita try. Okay, dah pindah. Oh, pot ni dia setompok macam tu lah. Dia bukan parit yang besar. So adalah satu cara kita gunakan. Okay, kat sini kita kena gunakan sebaik mungkin teknik yang ada. So dia ada tompok situ sikit, tompok sana sikit. Aku rasa kita main soft plastik. Soft plastik is better lah kalau kawasan macam ni. Kita main kodek-kodek. Kita tak main macam pakai soft rock ke apa. Maybe boleh tapi dia tak berapa cun lah. So kita gunakan soft plastik. Okay, kita guna soft plastik. Soft plastik ni pun nak koyak dah. Tapi yelah, benda dah ada, pakai lah kan. Habiskan apa yang ada dulu. Drag jaga. Dia lopak-lopak macam ni, dia ada ni rasanya. Tapi nak kena tujuk betul-betul lah. Tapi tak tahu lah. Nanti kalau tak ada, kita try semua lubang. Lepas tu kita pindah tempat lain pula. Tapi kadang-kadang ada monster lepak dalam ni. Senyap dia. Lubang dia macam-macam. Ni lagi lubang, tu lagi lubang. Jangan salah lubang. Kodok belah mana tak tahu. Aku rasa ada orang mancing kat sini ni. Aku nampak ada apa nama? Oh, ada lah. Ada guys. Ada. Tapi takut dah. Terkejut. Aku taruh soft plastik terkejut. Bila aku jatuh tadi dia bup air tu. Silap lah. Kat mana silap tak tahu. Dia jenis spesif tu. Dia tak nak jenis nyerang ni kot. Kalau tujuk ni makan ni. Dia ada penghuni setiap lubang ni. Mesti ada penghuni selalunya. Nak makan tak nak makan je. Oh, makan cantik. Oh, dapat. Yes. Mana jatuh hilang. Soyak. Lagi aku. Okey. Selamatkan ikan dulu. Sampai ikan tadi. Not bad guys, size this guys. Kodek-kodek dapat. Alhamdulillah. Aduh. Lecehnya ikan sini. So ni dia guys.
Arwahnya. Nice one, nice one. Oh, aku selalu tinggi sebab GoPro aku kan. Ni dia. Ada, dia mesti ada punya. Alhamdulillah. Strike. Okay, so kita bergambar jap. Aku nak kena ambil air kosong ni. Belendiak. Okay, macam biasa, kapau dan kita akan pergi ke reservation. Right. Alhamdulillah. Gambar dulu ke? Boleh juga gambaran dulu kan. Alright, nice. Alhamdulillah, rezeki pertama. Ini aku macam malas nak sumbat je. Kotor gila air dia. Yang ni tadi cantik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni bahaya ni masuk. Allahu Akbar. Lembutnya tanah. Bahaya ni. Ke sana. Dalam ni semua. Sini try. Depan ni je lah. Ni asal-asal ni dulu parit ni. Tapi bila diorang buat highway, parit ni mati. Dari lubang ke lubang ni pun agak menyulitkan juga ni. Bila dia pelepah ke sana, jadi kau nak kena cari ruang yang kebarang kalian diduduk tu susah sikit. Tapi tak apa, try je. Kalau ada. So kita try parit sini pula. Parit pula lubang. Mana ya? Nak lepas. Duduk sini cara juga. Senang kas. Alamak. Pergi kat ranting tengah. Makan ni. Pelepah. Macam pelepah kalau makan kalau boleh lah. Mendebarkan. Mengasyikkan. Alright, kita tukar soft rock pula. Sebab nampak ada benda nak mengamuk. Itu ceritanya. Ada benda. Maksud ada barang lah. Nampak dah 2-3 kali kelibat tu. Maknanya ada barang. Bucut di ke depan. Tak besar curut, tapi ada lah. Alamak, tak keluar lagi. Asal aku gelabah. Alamak, sana pula dah. Tarik nafas, hembus. Let lui. Tak nak dah tu kot. Dah kena tadi. Aduh. Kalau tak ada, kita patah soft plastik, tapi kita tukar jig head. Tak nak lah tu. Mat. Kali ni tak lepas. Geram sangat tu. Nice one. Alhamdulillah. Akhirnya. Taklah besar mana guys. Tapi dia punya geram tu aku sentap sampai terbang. Aduh. Ni dia guys. Garang. Seriously garang. Not bad size dia. Alhamdulillah. Kali ni betul-betul solid hookup. Alhamdulillah. So kita pergi zap. Macam biasa ambil gambar kedua. Right. Okay guys, tak ada apa, kita pindah ke tempat lain pula.
Harap-harap jumpa lah. Kalau tak jumpa kita repeat out je lah. Tempat-tempat yang menarik ni. Okay. Bismillah. Try lah. Tak ada idea dah aku guys. So kita try tengok lepas sampai depan sana. Kalau tak ada juga kita call it day, wrap it out. So aku try longkang-longkang kecil ni je. Kalau kot-kot ada lah sang curut untuk dibuat konten semata-mata. Oh, makan lah. Depan mata ada lah. Kena kodek ni. Mak Datuk ada rupanya. Tak nak dah. Ada rupanya. Cuma dia segan-segan. Dia sambar tak lekat. Kemana pula dia duduk? Okay guys, sampai tu je lah guys. Masa tak ada lah kot. Lepas aku daripada tepi highway tu, aku masuk dalam estate ni memang tak ada langsung haruan. Dan itulah guys, aku rasa racun lah. Racun sawit makin lama makin kuat kot kan. Sampaikan ikan pun tak nak duduk dalam parit tu lah. Memang kalau datang musim racun dia, ikan pun jadi agresif, kurang agresif. Curut pun tak nampak. Itu masalah dia. Aku rasa teori aku. Sebab bila aku nampak orang lain mancing kalau haruan dekat dalam estate ke apa kan, semuanya sedap je, haruannya macam pantang nampak benda lalu, nak terkam je kan. Tapi kali ni korang tengok dekat tempat aku ni baru lepaskan racun kan. Macam tu lah guys. Okay, tu saja 2 ekor. Alright, dapatlah tu. Nanti sekejap aku nak lepaskan kat tempat aku, tempat yang aku preserve haruan-haruan tu. Alright, jumpa lagi dalam next vlog insyaAllah. Assalamualaikum.